tanya pandangan penganalisis politik yang veteran di Malaysia, Bung Zaman, tentang Tiger Show Podcast ni sendiri. Dan nak masuk tahun kedua. Ya, saya sentiasa mengikuti orang-orang yang memberi pendapat di dalam podcast Tiger Show ni lah. Saya rasa mesti berkembang daripada awal dulu, dan saya tengok tempat pun sudah berkembang tu, dekat penyokong ataupun penontonnya sudah bertambah, dan saya penuh yakin dengan pengalaman saudara Black lah, sorry lah saya guna Black, akan akan maju. Dan saya tengok pelbagai orang yang dijemput lah, termasuk Sabah semua tu, bagus lah, satu perkara yang bagus. Dan saya rasa mempelbagaikan juga nanti orang yang bercakap soal ekonomi ke, geopolitik internasional ke. Ini apa sekarang ni mungkin boleh tengok atau bercakap panggil tentang Ukraine dengan Russia. Saya hari-hari tengok benda tu. Jadi ramai orang minat, yang kalau kita pelbagai lah, pelbagaikan isu dalam dan luar negara. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Terima kasih Bung Zaman bagi pandangan. Ini tahun kedua kita dari Show Podcast.